Assalamualaikum. Ni tu nak tunjuk kesan tetakan. Ini kesan tetakan barang yang gagal. Sebab tu 2 hari selain daripada pisau tumpul, 2 hari dah masuk 3 hari Tok tak buat pengetesan apa-apa. Tok tunggu yang ni pulih sikit, baru kita buat kat sini pula. Ini tetakan yang tetakan tu banyak kali tu. Okey. Sebab pisau jenis tu dia sangat-sangat tajam. Walaupun ditumpul masih lagi boleh potong kotak. Ini masih ditajam, nampak? Ini lepas kita tetak, lepas tu kita tarik kan. Nampak luka. Ini. Tapi sebab Tok ni ada sikit lah kecil manis Tok. 10, taklah banyak kan? Tak banyak. Tapi lambat sembuh. Yang ini yang lama sikit. Ni. Lambat sembuh. Kalau yang daripada minggu lepas tu mana minggu lepas dah hilang lah. Ni. Tengok ni. Okey, yang ni. Yang ni. InsyaAllah takkan tinggalkan parut lah. Sebab kita bukan orang kata apa, bukannya kita tekan dalam. Okey. Bila kita test buat pengujian ni, dia ada 3 step 3 step. Sebelum hiris tu. Yang hiris 3 step. Okey. Sebelum hiris ada 2. Hiris ni proses yang kedua Yang pertama tetak kan, tetak. Tetak ni boleh kita nak tetak slow, mula dengan slow, lepas tu derah laju dan kuat Okey, ni kalau fail dia jadi macam ni. Kita dah rasa lah. Bila dah rasa, sepatutnya jangan tarik lah. Jangan tarik. Tak confident lah. Okey, bila kita nak toreh, proses yang kedua kita nak toreh kan. Kita letak dulu, letak biasa tarik. Ringan je tarik. Okey, tak ada apa Kalau tak dia akan jadi macam ni. Yang kedua, letak tekan sikit. Orang Kelantan royak, letak tekan sikit. Sikit je. Sikit. Tarik. Okey, beres. Kali ketiga, letak tekan sikit lagi. Jangan bukan gitu dah. Bukan gitu dah. Ni kita nak test lain. Yang ketiga gini. Tarik, tak ada gapo. Okey, baru boleh terus. Yang kedua tu, yang pertama tu tak rasa ngilu, tak rasa nyengat, tak rasa sakit. Baru boleh buat kedua. Kedua tak rasa ngilu, tak rasa sakit, baru boleh buat ketiga. Okey. Jadi kebal ni kebal umum. Kebal umum. Jadi dia unlimited. Cara pengujian dia unlimited. Tetapi kadang-kadang bila kita buat ilu kau tak. Rehat sekejap. Sekejap je tak lama, 15 minit. Sebaiknya tu kena pancaran matahari lah. Tak terik sangat. Macam ni lah, macam cuaca mendung tak mendung ni. Dia ada heat sikit, dia ada cool sikit. Macam tu. Okey, boleh faham cara pengetesan ni. Jangan terus belah gini. Sebab guru Tok di Sarawak dululah, lama dulu. Tok pernah belajar dengan dia. Dia kata khodam ni kalau kata kita saja kita nak test dia. Walaupun barang kebal umum kan. Kita letak tekan terus macam tu. Dia tak tahan Sebab masa tu kita pun bukan dalam keadaan kita bersemangat. Bukan dalam keadaan kita ni pun tengah kerah dan juga kita tengah geram. Bukan, kita dalam keadaan relax. Sebab masa kita dalam keadaan marah, masa kita dalam keadaan marah, masa kita dalam keadaan nak perang, kita bukan dalam keadaan relax. Faham tak? Jadi plus dengan perasaan tu, plus juga dengan kita punya feel kita masa tu dengan musuh kita. Dan juga dengan dia tu. Dengan izin Allah dengan dia tu, dengan izin Allah, dia akan naik. Dia naik ra tu. Orang Kelantan royak dia naik ra. Faham tak ni? Dia naik ra. Dia mari naik ra tu, naik belah utara ni, belah utara kita panggil naik syekh Dia naik syekh tu, kan? Jadi faham tak? Okey, jadi tu tak mau nak cakap banyak lah. Tak mau cakap banyak, kan? Cuma bila kita pakai pisau tu, kan, logik akal, bila kita tetok, inilah dia. Kesan dia kalau gagal. Ini kalau gagal.
Okey, boleh nampak Ha. Jadi kalau kata tak gagal kan, kita tetok tak jadi macam ni. Memang tak logik lah. Sebab pisau tu memang tajam. Dia tajam separuh nipis. Okey. Jadi sekian saja video daripada Tok. Disclaimer jangan buat benda ni kalau korang tak tahu di mana urat tangan. Okey, di mana urat tangan korang tak tahu ada kat mana, jangan buat. Jangan cuba-cuba. Jadi kalau nak buat, nak test, datang ke tempat Tok Muda. Tok Muda buat depan korang dan Tok Muda ajar korang macam mana nak buat benda tu, nak test benda tu. Bukan ajar nak buat apa, ajar urat kat mana boleh buat, kat mana tak boleh buat. Kalau tiba-tiba korang tak tahu, korang buat kat sini, macam mana? Tahu tak ni sini apa ni? Urat nadi ni. Ini kalau terkeluar dekat sini, innalillah lah. Kalau buat kat rumah kalau buat kat hospital, berani ke buat kat hospital? Ini kalau terpotong sini, darah tak dia keluar tanpa henti Ini darah nadi, ini urat nadi. Okey? Baik, assalamualaikum warahmatullahi